Fungsi sebenar simpan emas. Emas bukannya saham, tetapi emas berfungsi jauh lebih besar. Saham ini boleh naik turun mendadak, malah ianya boleh jatuh hingga kosong. Tetapi emas adalah simpanan selamat yang kekal bernilai ribuan tahun. Emas ini sesuai dijadikan sebagai dana tabung kecemasan, dana haji dan umrah serta dana pendidikan anak-anak. Bila harga barang naik, harga emas pun turut serta naik. Ini memberi kuasa beli kita terpelihara. Emas bukan spekulasi. Ia adalah tabung masa hadapan yang lindungi keluarga anda daripada inflasi. Ingat, emas bukannya saham, ia adalah tabung kecemasan, dana haji ataupun umrah ataupun dana pendidikan anak-anak serta pelbagai matlamat yang lain kita boleh gunakan daripada tabungan emas kita. Mulakan tabungan emas hari ini, hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.